yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Badani. Majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Taufena Fadul Ma'ujud, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Pengarah-pengarah Eksekutif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Ketua-ketua Jabatan, Pengerusi-pengerusi dan Wakil Kesatuan Sekerja DBKL, serta warga kerja DBKL yang dihormati ke Perhimpunan DBKL bulan Disember 2025. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa berusaha menambah baik mutu perkhidmatan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Dan tayangan multimedia Tazkirah yang telah diselaraskan oleh Jabatan Integriti dengan tajuk Azam. Sama-sama kita saksikan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, azam bukan sekadar keinginan, tetapi ia adalah komitmen penuh jiwa dan raga, disulami dengan usaha gigih serta berserah diri kepada Allah dalam mencapai sesuatu matlamat yang baik. Selaku hamba, kita sewajarnya bermuhasabah diri, menilai dan menyimak semula setiap langkah perbuatan kita. Tanyakanlah pada diri, adakah kita benar-benar memenuhi tujuan utama pencipta kita dan memenuhi setiap amal dan ihsan yang diperintahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, setahun yang telah berlalu sudah pasti meninggalkan pelbagai catatan dan peristiwa, baik yang menggembirakan maupun yang memberi pengajaran. Jika ada kelemahan dan Hadirin yang dihormati, dilanjutkan atur cara majlis dengan tayangan multimedia yang disediakan oleh Jabatan Penguatkuasaan. Kita saksikan bersama. Dipersilakan. Di sebalik kesibukan Kuala Lumpur, berdiri satu pasukan yang memastikan bandaraya kekal tersusun, selamat dan teratur. Mereka adalah Jabatan Penguatkuasaan DBKL, JPK. Perjalanan JPK bermula pada 1969 melalui penubuhan skuad pemusnah untuk menangani setinggan. Setahun kemudian, ia berkembang menjadi pasukan penguatkuasa ibu kota, mengawal penjajah dan struktur tak berlesen di seluruh bandaraya. Pada tahun 1974, selepas Kuala Lumpur diisytihar bandaraya, pasukan ini diberi identiti baharu, Pasukan Penguatkuasa DBKL. Unit demi unit diwujudkan: unit traffic warden, unit penguatkuasaan perumahan, unit khas bagi memperkukuh kekuatan jabatan. Pada 1983, semua unit ini digabungkan menjadi Direktorat Penguatkuasaan yang kemudian berkembang dengan kewujudan pasukan Pasaragam, unit berkuda dan skuad penyelamat. Akhirnya, melalui perstrukturan semula DBKL pada tahun 2011, jabatan ini rasmi dikenali sebagai Jabatan Penguatkuasaan JPK. Penstrukturan semula ini adalah demi sebuah bandaraya maju dan berdaya huni. Inilah JPK, tegas, cekap, berintegriti. Perkhidmatan dan tindakan penguatkuasaan di Jabatan Penguatkuasaan digerakkan dengan kekuatan selama 1,836 orang yang terdiri daripada 1,482 orang petugas penguatkuasa, 240 orang petugas awam dan teknikal serta 114 orang petugas keselamatan. Jabatan ini terdiri daripada 6 bahagian utama, setiap satu dengan fungsi khusus, antaranya penguatkuasaan lalu lintas, kawalan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan-kesalahan lalu lintas, tempat letak kereta elektronik, awam bersendirian, penjaga kereta tanpa kebenaran, ingkar menggunakan jejantas dan halangan, pelanggaran isyarat lalu lintas. Dan sebanyak 2,106,576 tindakan penguatkuasaan lalu lintas telah dilaksanakan.
penguatkuasaan perniagaan, kawalan dan penguatkuasaan terhadap premis perniagaan dan premis perniagaan berisiko ke atas kesalahan perniagaan tidak berlesen, aktiviti perniagaan warga asing, aktiviti hiburan dan hotel tanpa lesen dan aktiviti perniagaan yang melanggar syarat lesen. Dan sebanyak 9,551 tindakan penguatkuasaan yang melibatkan premis perniagaan telah diambil. Penguatkuasaan kawalan pembangunan dan teknikal, kawalan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan perancangan dan pelanggaran syarat kelulusan perintah pembangunan, kacau ganggu pembinaan terhadap orang awam dan kerja-kerja di masa yang mana fungsi ini telah dimasukkan ke Jabatan Penguatkuasaan pada tahun 2017. Dan sebanyak 3,744 tindakan penguatkuasaan telah diambil melibatkan kawalan pembangunan dan teknikal. Penguatkuasaan kekotoran dan vandalisme, kawalan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan kekotoran di tempat awam, jalan awam, tapak pembinaan, taman-taman awam, dataran merdeka dan kawasan perumahan awam di PKL. Dan sebanyak 30,915 tindakan penguatkuasaan yang melibatkan kekotoran dan vandalisme. Penguatkuasaan penjaja, kawalan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan aktiviti penjajaan iaitu penjaja bergerak, penjaja sementara dan penjaja statik tanpa lesen, warga asing, kesalahan melanggar syarat lesen dan permit. Sebanyak 19,769 tindakan penguatkuasaan yang melibatkan penjaja bukan warga negara maupun warga negara Malaysia. Penguatkuasaan pasar, kawalan dan penguatkuasaan ke atas kesalahan aktiviti pasar di pasar awam, pasar terbuka, pasar malam dan pasar pembangunan tanpa lesen, warga asing, melanggar syarat lesen dan permit. Sebanyak 5,545 tindakan penguatkuasaan yang melibatkan aktiviti perniagaan di pasar. Bantuan awal bencana, menyediakan dan memberi bantuan awal penyelamat terhadap kejadian bencana dan bertindak sebagai sekretariat kepada bilik gerakan insiden awal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan sehingga kini sebanyak 473 bantuan yang telah diberikan. Kesemua statistik ini adalah berdasarkan tindakan yang diambil dari Januari 2024 sehingga Oktober 2025. Kawalan keselamatan, menyediakan kawalan keselamatan fizikal terhadap harta benda Datuk Bandar Kuala Lumpur. Fungsi ini juga meliputi kawalan-kawalan bangunan dan pejabat Datuk Bandar serta kemudahan awam seperti taman-taman rekreasi dan fasiliti sukan. Selain tugas operasi harian, Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur turut mempunyai beberapa unit berkemahiran yang melengkapi peranan jabatan. Antaranya, unit berkuda Jabatan Penguatkuasaan. Unit ini ditugaskan untuk menjalankan rondaan di sekitar kawasan taman rekreasi awam dan juga semasa majlis berprestij. Unit ini juga melaksanakan aktiviti menggunakan kuda untuk orang awam dan program terapi untuk kanak-kanak kelainan upaya. Unit Pancaragam Jabatan Penguatkuasaan. Unit ini dilatih untuk menyemarakkan semangat korporat dan identiti jabatan semasa pengajuran acara rasmi dalam meningkatkan imej Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan unit skuad penyelamat yang diwujudkan bagi melaksanakan tugas mencari dan menyelamat kawasan bandar, Urban Search and Rescue USAR, bantuan awal kecemasan dan bencana. Kejayaan penguatkuasaan tidak hanya bergantung pada kekuatan di lapangan, tapi juga pada ketahanan mental dan disiplin, latihan kawan, pembangunan diri dan regimental, serta program peningkatan profesionalisme yang dilaksanakan berterusan bagi melahirkan anggota yang cemerlang, berintegriti dan berwibawa. Cabaran bukan halangan, sama ada siang atau malam, dalam apa jua keadaan, Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur terus komited memastikan Kuala Lumpur kekal selamat, bersih dan beradil. Inilah barisan harapan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang ditugaskan untuk memastikan undang-undang dihormati dan kesejahteraan warga kota terpelihara. Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur tegas, setia.
perkongsian bersama. Perkongsian tazkirah ilmu berguna buat penduduk menyampaikan ucapan buat semua warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini adalah hari yang ke-31 saya berada di sini, dan alhamdulillah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua kerana menerima saya dengan hati terbuka dan juga dengan senang hati. So terima kasih semua. Tuan-tuan dan puan, bandaraya bukan sesuatu yang mudah bagi saya kerana selama ni saya berkhidmat di perbadanan sesuatu bandar yang telah dirancang dengan sempurna, dan saya hanya perlu memastikan keadaannya teratur dan bersih, tersusun. Tapi berbeza dengan Kuala Lumpur, satu bandar yang telah lama, yang pelbagai kompleksiti ada di dalamnya, dan saya perlu bekerjasama dengan tuan-tuan secara berpasukan. Sekiranya saya berseorangan, pasti saya tidak akan berjaya untuk melaksanakan semua langkah-langkah reformasi, tindakan yang kita perlu baiki untuk memberi khidmatan yang terbaik kepada warga kota keseluruhannya. Tuan-tuan, hari pertama saya melapor diri, saya telah bertemu dengan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga bersama dengan Menteri. Dan pada hari tersebut saya telah diminta untuk menyempurnakan beberapa perkara saja, dan saya rasa yang ini insya-Allah kita boleh lakukan bersama. Pertamanya adalah berkaitan dengan penjaja-penjaja di tepi jalan yang perlu kita reformkan mereka pada keadaan yang lebih baik, dan insya-Allah perkara tersebut akan kita laksanakan pada keadaan yang segera bersama dengan bahagian pengurusan, bahagian pengurusan projek, dan juga mereka-mereka yang terlibat secara langsung dan tak langsung, nanti penguasa terutamanya. Dan perkara kedua yang perlu saya tekan, yang perlu diminta oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah untuk menyediakan perumahan maupun bilik yang lebih banyak kepada warga kota. Yang ini saya rasa ada banyak yang in the pipeline, cuma kita perlu atur secara sempurna dan kita perlu menstrategikan secara sempurna supaya kita dapat menyediakan kediaman yang lebih banyak. Dan perkara ketiga yang perlu yang saya diamanahkan adalah berkaitan dengan perkhidmatan teras bandaraya, termasuklah berkaitan dengan pembersihan bandaraya, keindahan bandaraya, dan juga komuniti di bandaraya. Ini adalah perkara pertama yang perlu saya laksanakan dalam tempoh yang pendek. Dalam kata lain, circuit win yang we need to do together supaya perkara asas diselesaikan, barulah kita pergi ke perkara yang lain. Tuan-tuan puan, budaya yang ingin kita terapkan dan disuburkan di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah setiap dan hikmah, setiap keputusan berpasukan pula menjadi asas kepada perancangan pembangunan yang berkesan. Pegawai kanan perlu turun padang, terbuka memperbaiki kelemahan, dan memastikan setiap pelaksanaan dipantau dengan rapi demi keyakinan warga kota. Saya mahukan budaya yang jelas, cakap benar, bertindak pantas, berbeza pandangan tetapi bersatu dalam pelaksanaan. Masalah publik bukan alasan untuk kita bertangguh, tetapi panggilan untuk kita bertindak pada setiap masa. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua. Dan selama sebulan saya berada di sini, saya dapati tuan-tuan dan puan sentiasa berada di lapangan, walaupun dalam keadaan macam mana pun. Saya dapati tim di BKL berada di lapangan pada waktu hujan lebat, pada waktu banjir, pada waktu masalah kesesakan. Dan ini saya pantau sendiri melalui KLC3 yang sentiasa saya lihat sepanjang masa. Kalau dulu di Putrajaya saya tidak melihat cuaca mendung, tetapi hari ini saya sentiasa melihat cuaca mendung. Kerana ini sangat menyukarkan kita sekiranya kita tidak memantau daripada peringkat awal. Dan saya juga ucapkan tahniah kepada pegawai-pegawai kawasan yang sentiasa berada di kawasan masing-masing pada waktu kejadian. So, tahniah kepada semua. Saya juga mahu setiap jabatan faham satu perkara, iaitu laporan yang cantik tidak menyelesaikan masalah rakyat. Tindakan yang tegas dan segera, itulah jawapannya.
Apa yang boleh diselesaikan hari ini, selesaikan hari ini. Apa yang gagal diselesaikan, tanggungjawab kita bersama. Saya tegaskan, jangan berlengah-lengah untuk bertindak, kerana setiap kelewatan memberi kesan langsung kepada kesejahteraan warga kota. Hadirin, selepas daripada ini kita akan berdepan dengan musim-musim Ramadan. Tuan-tuan sedia maklum, pada tahun-tahun sebelum ini banyak insiden-insiden yang sentiasa menyalahkan Dewan Benda Raya. Dan pada tahun ini kita perlu merancang lebih awal, dan telah pun kita rancang lebih awal untuk kita pastikan bahawa Bazar Ramadan dan Syawal yang akan kita laksanakan bukan sekadar lokasi perniagaannya sahaja, tetapi ia mestilah memberi simbol kemeriahan, budaya dan wajah Kuala Lumpur di mata rakyat dan pelawat. DBKL memberi tumpuan serius terhadap aspek keselamatan, kebersihan, susun atur, adilan trafik dan kemudahan awam. Dan pada tahun hadapan kita akan menganjurkan secara hybrid, iaitu melibatkan 40 lokasi dengan 3,559 petak, termasuk 12 lokasi di bawah sediaan Dewan Benda Raya, dan selebihnya kita bahagikan bersama-sama oleh persatuan supaya mereka juga boleh bersama-sama dengan Dewan Benda Raya untuk menganjurkan Bazar Ramadan yang lebih terbuka dan lebih tersusun, insya-Allah. Tuan-tuan, satu lagi adalah berkaitan dengan perubahan cuaca yang menuntut kita lebih bersedia, lebih pantas dan lebih bersepadu. Saya menggesa semua jabatan memperkukuh penyelarasan antara agensi, meningkatkan pemantauan di lapangan serta memastikan jentera dan logistik sentiasa siap siaga. Keselamatan nyawa dan harta benda warga kota tidak boleh dikompromi. Langkah pencegahan dan sistem amaran awal perlu diperkasa demi kelangsungan kehidupan bandar. Dewan Benda Raya telah melaksanakan pendekatan bersepadu dalam menangani banjir kilat melalui penyelenggaraan berkala sistem saliran, termasuk 24 kolam takungan banjir, 9 kolam OSD, sungai, parit induk dan longkang di tepi jalan, khususnya menjelang monsun timur laut. Kerja-kerja pengorekan kelodak perlu dilaksanakan mengikut jadual dan keperluan semasa bagi memastikan kapasiti saliran berada pada tahap optimum, di samping menaik taraf bukaan dan kapasiti longkang di lokasi-lokasi berisiko. Usaha ini diperkukuhkan melalui penyelarasan strategik bersama Jabatan Pengairan dan Saliran Kuala Lumpur, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan PDRM, serta penubuhan Jawatankuasa Pengurusan Insiden Awam di Kuala Lumpur. Pemantauan berterusan melalui CCTV, kesiapsiagaan petugas di lapangan dan penggunaan aset PAM mudah alih membolehkan tindakan awal serta kawalan trafik dilaksanakan secara lebih pantas dan berkesan di lokasi kejadian banjir. Tuan-tuan, sebagai sebahagian daripada inisiatif pengindahan dan penghijauan bandaraya, DBKL telah melaksanakan kerja-kerja cantasan dan penebangan pokok di sekitar Jalan Parlimen, di kawasan River of Life, melibatkan spesies-spesies seperti hujan-hujan dan ficus serta pembersihan tumbuhan liar. Sebanyak 1,200 pokok bafia telah ditanam sebagai screening bagi mengurangkan pandangan yang tidak indah di kawasan yang di sebaliknya. Dan perkara ini perlu diteruskan dan dengan penanaman yang jangka berterusan, dan saya difahamkan sehingga ke Jalan Istana. Kerja taraf lanskap juga giat dilaksanakan di kawasan pelancongan terpilih seperti Dataran Merdeka, Dataran Bandaraya, Jalan Bukit Bintang dan Jalan Tun Perak. Di Dataran Merdeka sebanyak 4,000 pokok orkid yang telah ditanam, dengan rancangan menanam 6,000 lagi bagi melengkapkan pengindahan kawasan. So, tepukan untuk Jabatan Lanskap. Macam mana cakap panjang, suara pun tak ada. Yang suspend tunggu di hujung Di bawah inisiatif Green Connector, DBKL telah menanam 20 pokok teduhan baru di Jalan Raja Laut dan merancang menambah 50 pokok teduhan dari persimpangan Jalan Sultan Ismail, Jalan Raja Laut hingga Lengkok Raja Laut. Jabatan juga saya difahamkan sedang merangka penggantian pokok-pokok berisiko, termasuk penanaman 21 pokok bungur Langkawi dan
Taman Seputih, di Taman Seputih. Selain itu, saya juga telah meminta supaya pihak DBKL membangunkan beberapa taman-taman baru bagi memudahkan warga kota untuk beriadah dalam kawasan masing-masing. Sebagai menjalankan tugas-tugas aktiviti, ukuran kejayaan kita bukan pada slogan, tetapi pada pengalaman rakyat. Rakyat mungkin tidak mengenali struktur organisasi kita, tetapi mereka merasai mutu perkhidmatan kita setiap hari melalui tindakan kita, sikap kita dan kesikapan kita. Saya menyeru agar setiap warga kota, warga Dewan Bandaraya meningkatkan profesionalisme, memanfaatkan teknologi dan bertindak proaktif supaya perkhidmatan yang diberikan bukan sekadar mencukupi tetapi membanggakan. Satu senyuman, satu tindakan pantas, satu keputusan yang adil, itulah yang menentukan kepercayaan rakyat. Saya mahukan Dewan Bandaraya yang dihormati bukan ditakuti, tetapi untuk dihormati kita mesti tegas, adil dan berintegriti. Pencapaian Dewan Bandaraya dalam Malaysian Digital Transformation Awards 2025 merupakan satu pengiktirafan yang wajar dibanggakan. Namun, ingatlah anugerah bukan noktah, sebaliknya amanah dan berbuat lebih baik. Selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, agenda transformasi digital mesti diteruskan agar setiap inisiatif memberi impak nyata kepada kesejahteraan rakyat dan menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandar pintar bertaraf dunia. Segala usaha dan kebaikan Dewan Bandaraya hanya bermakna jika dipahami rakyat. Tanpa komunikasi yang jelas dan konsisten, usaha kita boleh disalah tafsir. Saya menyeru setiap warga DBKL menjadi duta maklumat dengan menyokong, menyebar dan mempertahankan inisiatif Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan fakta, dengan adab dan kebijaksanaan. Tindakan kecil ini adalah lambang kecintaan kita kepada organisasi dan warga kota. Jika kita tidak menguasai naratif di media sosial, orang lain akan membentuk persepsi terhadap DBKL. Saya mahu setiap warga kerja menjadi barisan hadapan, komunikasi menyokong platform resmi, menyebarkan maklumat sahih dan mempertahankan usaha DBKL dengan fakta dan adab. Kitalah yang menentukan kebersihan bandar, keteraturan ruang-ruang awam, keselamatan, kelancaran trafik, pengurusan penjaja, kualiti kemudahan awam serta pengalaman keseluruhan pelawat yang menjejak kaki ke ibu negara. Sebagai langkah meningkatkan kualiti infrastruktur bandaraya, saya telah meminta supaya JKOS melaksanakan kerja-kerja turapan di 7 jalan protokol dan jalan-jalan utama di ibu negara yang dikenal pasti pada tahun 2026. Antaranya Jalan Ampang, Jalan Kuching, Jalan Tun Razak, Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban, Jalan Sultan Ismail, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Jalan Damansara serta Jalan Syed Putra. Pelaksanaan ini akan dilaksanakan secara turapan one-off menggunakan peruntukan pembangunan sejumlah 100 juta. Ini bagi memastikan keadaan permukaan jalan yang selamat, selesa dan berkualiti, selaras dengan usaha memperkukuhkan imej Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf antarabangsa. Pelbagai acara utama telah dirancang selaras dengan Tahun Laut Malaysia 2026, bermula dengan pelancarannya pada 3 Januari 2026. Selaras seterusnya diikuti dengan perasmian bangunan Abdul Samad yang merupakan bangunan ikonik serta mercu tanda warisan Kuala Lumpur pada 31 Januari 2026 serta sambutan warisan KL pada 1 Februari 2026 yang mana kedua-duanya bakal disempurnakan oleh Yang Maha Perdana Menteri. Di samping itu, terdapat pelbagai aktiviti lain akan dilaksanakan bagi mengisi sambutan Tahun Laut Malaysia, antaranya sambutan Hari Raya Persekutuan, Festival Orkestra Kuala Lumpur, Gema Tradisi Nuansa, Pesta Teater Kuala Lumpur, Festival KL Genta, Konsert Latin Orkestra, KL River Soul, Treasure at Heritage KL dan Festival Kuala Lumpur. Kesemua inisiatif dan program ini akan melengkapkan pengisian sambutan Tahun Laut Malaysia 2026 dengan menampilkan kepelbagaian seni, budaya dan warisan Kuala Lumpur, sekaligus memperkukuh daya tarikan bandaraya ini sebagai destinasi pelancongan antarabangsa. Hadirin yang dihormati, DBKL sentiasa komited terhadap pemeliharaan
dan pengembangan warisan seni budaya ibu kota. Memperkenalkan semarak seni at Panggung Anniversary, satu inisiatif berterusan bagi menghidupkan semula Panggung Anniversary, antara pentas seni paling ikonik dan bersejarah di Kuala Lumpur. Sebagai sebuah fasiliti pentas persembahan dalam jajaran warisan Kuala Lumpur, Panggung Anniversary melambangkan nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta berperanan sebagai ruang rehlah seni. Betul kan? Betul kan? Saya biasa baru lah. Dan titik pertemuan budaya masyarakat bandar. Menyedari kepentingan legasi ini, DBKL telah merangka 40 acara pelbagai genre yang akan dilaksanakan hampir setiap minggu sepanjang 2026, bermula Januari 2026. Bagi memastikan panggung ini berfungsi secara aktif dan berterusan, bagi kalender acara Panggung Anniversary 2026, ia turut menyokong Tahun Lawan Malaysia 2026. Panjang lagi ke? Tuan-tuan, 4 fokus utama yang akan saya tumpukan menjadikan arah tuju bersama adalah transformasi penjaja, pemantapan tahap kebersihan, digitalisasi menyeluruh sistem perkhidmatan, dan yang lebih penting adalah kebajikan tuan-tuan akan sentiasa dipelihara. Pertama, sektor penjaja yang menjadi nadi identiti kota akan dimodernkan secara berperingkat, merangkumi penambahbaikan struktur, penyelarasan premis dan peningkatan operasi. Usaha ini bertujuan mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih tersusun serta kondusif untuk warga kota, pengunjung dan pelancong serta pelancong. Kita akan merealisasikan usaha ini melalui program Lestari Niaga yang memberi fokus kepada 287 lokasi dengan kos keseluruhan 200 juta. Kedua, dalam aspek kebersihan, saya menegaskan bahawa kawasan tumpuan pelancong hendaklah diberi perhatian. Lokasi yang dikenal pasti hendaklah berada pada tahap memuaskan dan sentiasa menerima intervensi pembersihan intensif bagi memastikan Kuala Lumpur terus bersih. Ketiga, sejajar dengan aspirasi negara, Dewan Menara Kuala Lumpur perlu melaksanakan transformasi ke arah satu platform digital yang kolektif dan bersepadu melalui pemerkasaan portal DBKL serta single point of entry perkhidmatan bandar. Pendekatan ini bertujuan menghapuskan silo jabatan dan integrasi sistem yang terasing, di samping membolehkan penyampaian perkhidmatan secara end-to-end, merangkumi proses permohonan, pemrosesan, pemantauan status dan juga kelurusan. Pelaksanaan ini jangka meningkatkan kecekapan operasi, memperkukuhkan ketelusan penyampaian perkhidmatan kepada warga kota. Dan yang keempat, kebajikan warga kerja Dewan Bandaraya Raya menjadi keutamaan kerana mereka merupakan tulang belakang kepada organisasi. Sebab itu, DBKL memperkenalkan kemudahan bantuan cermin mata kepada warga kerja serta menetapkan tuntutan perubatan sebanyak RM500 bagi setiap kaki tangan untuk tempoh 2 tahun. Jangan beli sunglass yang mamahan dulu ya. Di samping itu, kemudahan perubatan kecemasan 2 waktu pejabat dengan had 500 bagi setiap keluarga turut diperkukuhkan melalui perluasan skop perlindungan kepada ibu bapa kaki tangan. Langkah ini mencerminkan komitmen Dewan Bandaraya Raya dalam menjaga kesejahteraan warga kerjanya secara menyeluruh dan berterusan. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk membina kepimpinan pelapis dan memperkasakan bakat dalam organisasi, saya juga telah mewujudkan kumpulan pegawai muda Dewan Bandaraya Raya grade 12 dan ke atas. Ada tu tak berapa muda lah, tapi tak apalah, duduklah dulu dalam kumpulan ini. Ini antara lain untuk memimpin projek placemaking di kawasan ROL dengan memberi tumpuan kepada aktiviti komuniti, pengisian seni budaya serta memperkayakan pengalaman ruang awam. Ini bukan saja ke atas ROL, ada banyak aktiviti yang saya bagikan kebebasan kepada kumpulan ini untuk merangka program-program mereka, termasuklah juga program-program yang bersifat akademik, hiburan dan juga berkaitan dengan ruang-ruang awam. Itu antaranya. Tapi kreativiti diberikan kepada pegawai muda untuk mereka merangka program mereka.
Hadirin, sebelum saya mengakhiri ucapan, saya sempat berbincang dengan Puan Azlina, memandangkan pada tahun ini dan ke hadapan, pihak MOF telah mengeluarkan perkeliling bahawa semua insentif ataupun bonus perlu dirujuk kepada MOF. Pengurusan telah menghantar surat kepada MOF memohon untuk diberikan kelonggaran kepada Dewan Bandaraya Raya, memandangkan Dewan Bandaraya Raya menggunakan kebanyakan daripada perbelanjaan adalah menggunakan perbelanjaan dalaman berbanding dengan badan berkanun lain yang banyak bergantung kepada peruntukan kerajaan. Walau bagaimanapun, kita masih belum menerima walau balas daripada PMF. Tapi tuan-tuan, insya-Allah kita sedang melihat bentuk-bentuk lain yang akan kita pertimbangkan, bukan bentuk bonus ataupun bukan bentuk insentif, tapi adalah langkah-langkah yang sedang kita fikirkan untuk tuan-tuan semua. InsyaAllah sebelum hujung tahun, suspend dia, kita akan berbincang dan insyaAllah kita tak akan buat sebarang pengumuman. Kalau ada, adalah. Tapi kita akan cuba sebaik mungkin untuk memberi sedikit bantuan kepada tuan-tuan bagi meringankan sedikit beban tuan-tuan, terutamanya kepada tuan-tuan perempuan yang mempunyai anak-anak kecil ke sekolah. Yang tak sekolah pun insyaAllah kita akan tengok apakah bentuk bantuan yang akan kita berikan dan akan diselaraskan kemudian sekiranya dapat berita baik daripada pihak kerajaan. Faham ke tidak? Faham tidak? Kalau faham, tak payahlah saya ulas lebih banyak. Dan untuk tahun hadapan, sebelum Aidilfitri, kita juga akan melihat bagaimana untuk kita bantu duit tol ke. Kita akan tengok nanti ya. Itu saja. Tak ada pengumuman yang besar, setakat pengumuman kecil-kecilan. Dan saya harap doa daripada tuan-tuan untuk kita terus bersama dalam memberi perkhidmatan yang terbaik. Dan insyaAllah pihak pengurusan akan sentiasa memastikan kebajikan tuan-tuan. Apa juga bentuk insentif, apa juga bentuk bantuan, akan kita pastikan tuan-tuan sentiasa berada dalam jagaan kita. Dan sekali lagi saya tekankan kepada semua supaya kita bekerja sebagai satu pasukan, jangan bekerja secara sendirian. InsyaAllah pepatah ada menyatakan, lidi kalau satu tu dia tak kukuh, tapi kalau dia datang secara secekak tu, dia akan menjadi lebih kuat dan lebih berpadu. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan selanjutnya diiringi pengarah-pengarah eksekutif dan semoga amanah yang disampaikan oleh Datuk Bandar sebentar. Insiden ini pada 17 November yang lalu meliputi kategori Citizen Service Award bagi aplikasi tempat HeadCare. Dengan itu, dipersilakan pengarah Jabatan Pengurusan Maklumat untuk menyerahkan trofi dan sijil kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Dipersilakan. Citizen. Baiklah, di majlis yang sama dibikin turut menerima trofi dan sijil bagi kategori Agency Collaboration Award. Untuk itu, majlis mempersilakan pengarah Jabatan Pengangkutan Bandar ke pentas untuk menyerahkan trofi dan sijil kepada Datuk Bandar Kuala Lumpur. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Laginya berlalu nak datang. Cocok lah. Terima kasih.
Hadirin yang dihormati, diperlukan juga suka juga dikongsikan kejayaan kaki tangan DBKL iaitu saudara Muhammad Faris Farizal dan saudara Ahmad Izlan Fadli yang telah mengharumkan nama Malaysia di kejuaraan Sulawesi Selatan 2005 dengan poin dengan bangsa antara Tepong. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Dr. Nana dan juga warga kerja DBKL. Baiklah hadirin sekalian, atur cara perhimpunan diakhiri dengan nyanyian bersama lagu DBKL Maju dan Makmur. Dimohon hadirin untuk berdiri. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dewan Raya Kuala Lumpur kerana pagi ini ada merupakan perhimpunan terakhir saya bersama dengan Dewan Raya Kuala Lumpur ya. Setelah 36 tahun 9 bulan berkhidmat dengan Dewan Raya Kuala Lumpur. Sekarang waktu